Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pokok pentua. Pentua tinggi menggalah. Tapi buah tak ada. Yang bawah-bawah ni elok cantik merendang. Kita nampak raya ni. Kita kena kerat lah. Ni saya dah sediakan tangga ni. Saya nak kerat yang terpacak ni. Tu. Ada dua ni kan. Terpacak naik ke atas. Okay. Kita nak macam ni tak apa. Ni. Sound sana. Ni okey cantik merendang. Okey, yang ni nanti kalau ditumbuh kita tarik lah. Kita lentur-lenturkan. So, kita nak korek pula. Kita nak terbang potong. Potong kat sini ke, kat sini pun okey lah. Ni pokok dia dah besar. Dah cukup lah 3 tahun ni. 3 tahun dah umur dia. InsyaAllah. Dah boleh buah ni. Tahun depan buah. Okey, kita cuba. Let's go. Sini. Apa? Sekejap je. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh sini ya. Kita buat sini. Ini. Lepas tu yang ni. Dua dahan. Kena naik atas lah. Tak adalah, insyaAllah. Lagi sikit. Satu. Selamat. One more to go. Okey. So dah terbang sini, kita tunggu dia cabang. Nanti kita tarik, kita bagi dia lentur lah. Ni pun kita cuba nak tarik je. Bila dia lentur, kurang-kurang dia rendah sikit lah. Ambil buah ke apa kan. Ni. Ni. Nanti lagi panjang. Saya tekan kat situ. Sini. Pegang ke bawah ni. Dah. Ni bersama. Alamak. Tangan kiri je tu lah. Dah. Kot. Ni. Tak apa biar dia